Hello, what's up guys? Macam mana part 1? Okey tak? Hari ni merupakan part 2, yang mana final lah. Kenapa aku tak buat sekaligus dengan part 1? Sebab panjang sangat. Video tu saja pun dah berapa belas minit lah. So aku buat ni part 1 part 2 lah kan, mudah sikit. So sekarang ni aku dah sampai Putrajaya. Aku duduk depan Puspahanas, Maktab Ketahanan Nasional. Duduk kat sini. Nampak tu kat belakang tu. Tapi kan, kenapa aku perasan kat Putrajaya ni banyak je tangga panjang macam ni. Bukan panjang lah, macam tinggi-tinggi. Cantik pula aku tengok. Aku tak pernah tengok sangat. So sekarang ni aku on the way nak pergi ke DOSM, Jabatan Ketahanan. So ayo kita bergerak sambil tunggu gewe pula geng aku, kawan aku. Hari ni final boss. Aku tak tahu lah macam mana ni, boleh buat ke tak. Semuanya tawakal kepada Allah. Sebab untuk pengetahuan korang juga, ni adalah first time aku join tournament Mobile Legend. Saja nak timba ilmu kan, pengalaman. Sambil-sambil tu kita masuklah Mass Week ni. So kat sini ada bangunan apa benda tah ni, aku pun tak pasti. Kat belakang tu apa semua, bersama motor kesayangan saya, motor Legenda. So jomlah kita bergerak A few moments later. So guys, alhamdulillah dah habis tournament. Cuba teka kita orang menang ke kalah. Benar, kalah. Kita orang kalah. Tadi kau kena. Dah dia orang main 3 tank, 2 damage. Dah dia orang punya positioning tu, aduh, susah gila nak masuk tadi. Last game tu paling hina. 18 berbalas 0. Nak buat macam ni kan. Tapi tak apalah, aku nak on the way balik jap. Ciao. So guys, aku rasa sampai situ je kot video aku kali ni. So thank you sebab sudi tengok video aku. Sekarang ni aku di depan tangga Putrajaya step tu, kat situ tu. Tak, rasa sedih lah sikit sebab kalah kan. This is my first time tournament and then aku kalah. What do speaking siya. Apa pun, terima kasih lah sudi tengok video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Apa pun tenang lah kat Putrajaya. Kalau boleh beli satu rumah kat sini pun tak apa. Tak adalah, kurang je. Saja aku healing kat sini, kat depan tangga Putrajaya tu, dengan air dencol, cendol. Itu je lah. Aku nak minum dulu. Apa pun, thank you Putrajaya. Selamat tinggal Putrajaya. Lepas ni mungkin aku tak datang lah, sebab tak buat apa aku datang sini, tak ada urusan lah. Kecuali lah kerja aku tu ada yang melibatkan tempat Putrajaya. Apa pun memang aku tertarik gila dengan tempat ni. Dah lah cantik, perumahan dia apa. Aku ingatkan Shah Alam tu on top lah, rupanya ada lagi on top Putrajaya. Tak tahu lah kalau ada tempat lain lagi kan. Aku lebih tarik kat sini ni. Aku geram je nak naik, tapi malas lah pula, panas. Walaupun aku dah gelap, tapi tak nak lah, malas. Thank you lah Putrajaya kerana sudi menunjukkan kecantikan dirimu. Tiba macam manusia pula Putrajaya ni. By the way guys, aku jumpa ni lah, ada peta. Sekarang ni aku duduk kat mana? Perdana Putra. Oh, yang hijau tu kat sana tu, nampak tu yang kubah tu, Perdana Putra lah. Ni dia dah tulis Perdana Putra. Oh,
Seri Satria. Oh, Seri Satria lah tadi aku tengok. Cantik gila. Harap sangat aku boleh beli rumah kat sini. Ni Masjid Putra yang merah ya. Kalau pergi ni kan, ni apa tadi tak ingat. Ni dia ada jalan pergi je straight tu, nampak ni yang ada menara tu. Tu Masjid Putra. Wow. Sini Jambatan Seri Perdana. Kat sana juga ada jambatan ni. Kat ni Masjid Putra. Pergi depan sikit nampak. Kat sini pun dah nampak lah benda ni. Aku nak pergi tapi malas lah. Bila lah aku boleh datang balik Tapi aku tak rasa aku datang balik kalau aku tak ada ni. Sebab lama nak sampai sini, sejam. Malas lah nak naik motor. InsyaAllah nanti kalau aku nak datang balik. Ni apa ni? Taman Wetland. Oh, kat sini lah kakak aku suruh datang, tapi aku tak boleh, kawan aku tak nak. Wah, cantiknya. Ada Taman Botani. Apa ni? Patriot 17. Benda ni laluan, pesisiran apa semua dari atas sampai bawah. Ada empangan ni. Empangan kat mana? Tak pasti. Empangan. Pit stop Anjung Flora. Wow. Interesting. Ni tempat tempat orang ni. Pit stop Putrajaya Step. Untuk orang naik basikal, berlari mungkin, I don't know. Wah, interesting. Hebat lah Putrajaya. Nice. Itu je lah.